Soalan kedua pula, 2B. 2B ni soalan dia ialah M kuasa 4 N kuasa tak tahu bahagi dengan M kuasa tak tahu darab dengan N kuasa 5 sama dengan M kuasa 2 N. Okay, so step yang pertama kita nak jawab ni ialah, bermula sekali kita kena tulis semula ikut hukum indeks kena ikut hukum indeks. Okay. Kalau ada soalan tanya tau, okay, ikut hukum indeks. So bila bahagi kita tolak dengan kuasa. Dia punya hukum indeks tu ialah bila bahagi tolak kuasa. Okay. Bila bahagi kita tolak kuasa, right? So maksudnya untuk M ni kan, untuk M ni ni M ni, okay, untuk M, untuk M, okay, M 4 tolak berapa? Tu yang ni tengok ni soalan dia kan. So M tolak dengan berapa? Okay, salah bukan ni N, ni dengan ni. Okay, untuk M. So kita dah dapat macam ni untuk M, right? Kemudian untuk N pula, untuk N pula, okay, kita tengok N tu apa yang ada kat sini. N ni kan, dengan ni kan. Okay, untuk N, okay, kita jangan tengok yang ni dulu tau. Yang ni jangan tengok dulu. Tengok yang sebelah kiri ni saja dulu. Yang ni saja dulu. Alright. Sebab tu M kita tak usik yang ni, kita tengok yang ni dulu. Okay, yang merah ni dulu dengan yang hijau ni dulu. So M yang merah tu kita dah dapat, sekarang ni yang hijau ni pula N. Yang ni yang ni dengan yang ni. Alright. So N ni kita ada N kuasa tak tahu berapa dengan darab dengan N kuasa 5 kan. So tolakkan saja N tak tahu berapa tolak kuasa tak tahu berapa, tolak dengan kuasa 5 macam tu. So jadi persamaan, ayat matematik ni kena biasakan Lala kena biasakan lah cara nak tulis ayat-ayat matematik. Jadi persamaannya menjadi ataupun jadi, saya ringkaskan je lah, jadi pemeriksa tu faham. Okay, M kuasa 4 tolak tak tahu berapa, lepas tu N kuasa tak tahu berapa tolak 5 sama dengan berapa? Sama dengan yang ni lah, yang kita belum tulis lagi tu, M kuasa 2 N. Okay, sama dengan M kuasa 2 N. Macam tu. N ni apa? Kuasa apa ni? N ni kuasa 1. Okay, kalau kita tak perasan, baik kita tulis. Nanti buat jawapan baru tak payah tulis, tapi ni kita tulis supaya kita tahu bila kita nak tolak ke apa, senang. Okay, so step yang seterusnya, step number 2, bila dah dapat macam ni, kita dah buat step nombor 2 pula. Step nombor 2 ialah kita buat apa? Bandingkan kuasa M. So kuasa M ni yang kita ambil kuasa saja. Sekejap ni, kuasa M. Okay, bandingkan kuasa M. So 4 tolak dengan berapa tak tahu, sama dengan 2. Mana datang 2 ni? Mana datang 2 ni? Kuasa M. Sebab Umi pula dah nanti Fin cakap bandingkan kuasa M, betul tak? So ini pun M, so kita bandingkan kuasa M. So dekat sini sama dengan tak? Sama dengan 2. Okay, faham Okay, so bila kita bandingkan dia jadi 4 tolak ni, 4 tolak tak tahu berapa sama dengan 2. So kita tulis macam tu. Alright, so bawa ni, yang ni semua bawa ke sini, tinggalkan kotak je, kotak tinggal. Okey, sama dengan 4
tolak 2 sama dengan 2. Betul tak? Okey. So kita dapat 2 lah jawapan dia kan. 4 tolak 2 sama dengan 2. So sekarang step ketiga ialah kita bandingkan kuasa n pula. Kuasa n pula. Okey, dekat kuasa n dia ialah apa tadi ya? N mana n? Ni. Ni dengan ni. Okey. So kuasa n dia adalah tak tahu berapa tolak 5 sama dengan 1. Betul tak? Jadi berapa tadi tu sama dengan berapa? Sama dengan 1 tambah 5. So dia adalah 6. Okey, adalah 6 n tu. So sebenarnya bila kita nak buat jawapan ni kan, so kita fahamkan dulu soalan kita letakkan pemboleh ubah kat soalan. Soalan dia tadi ialah m kuasa 4 n tak tahu berapa bahagi dengan m kuasa tak tahu berapa n kuasa 5 sama dengan m kuasa 2 n. Betul tak? So yang ini sebenarnya kita boleh terus letakkan pemboleh ubah kat sini supaya kita tahu nanti kita nak cari apa. Okey, m kuasa 4 okey darab dengan n kuasa a, kita letak macam tu. Lepas tu yang ni m kita letak kuasa b macam tu. Okey, so yang kita cari tadi tu sebenarnya okey, yang ini ialah m kan, kita bandingkan kuasa m kan. Okey, kita tak tahu 4 tolak berapa kan. Ni sebenarnya A. Okey, so yang ni sebenarnya jawapan dia ialah A sama dengan 2. Macam tu. Okey, kalau yang ni pula, ini kita tak tahu berapa tapi kita dah letak B kat sini kan. Jadi kita boleh gantikan tau. Bila kita dah letak B macam tu, kita boleh gantikan yang ni sebenarnya ialah B. So B sama dengan tolak 5 sama dengan 1. B sama dengan 1 tambah 5. B sama dengan 6. Nampak? So kita boleh terus je dalam jawapan kita. Okey, jawapan dia kita tuliskan jawapan tu ialah salah pula. Kita tuliskan jawapan tu Daniel. Kita tuliskan jawapannya ialah m kuasa 4 okey n kuasa 6 okey bahagi dengan m kuasa 2 n kuasa 5 sama dengan m kuasa 2 n. Inilah jawapannya. Okey, thank you.